Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah pada malam ini kita dapat berhimpun bersama-sama untuk kita sambung balik kuliah kita anjuran Tafaqquh Fiddin yang membaca kitab karya Syekh Umar Sulaiman Al-Ashqar, iaitu yang bertajuk Qasasul Ghaib ataupun Qisasul Ghaib. Ada beberapa sahabat kita yang memberikan komentar, katanya sangkut-sangkut, um, saya tak pasti. Sekejap saya cuba untuk guna line yang lain. Sekejap ya. Saya di hotel ni, jadi mungkin hotel ni punya network tak apa nak bagus, sebab apa ni, hujan dekat sini ya tadi. Jadi takut dia tak apa okey. Sekejap saya cuba connect dengan hotspot daripada telefon saya. Okey tak? Okey tak? Suara saya okey, delay ataupun sudah okey? Sekarang Ni okey, saya Prof. guna apa? Ha? Prof. Sekarang okey, boleh. Okey, good. Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So kita nak sambung balik kuliah kita ni, yang mana kita berhenti pada kisah yang keempat sebelum ni. Jadi hari ini kita nak sambung dengan kisah yang kelima, iaitu dunaka ya bna Adam fa innahu la yushbi'uka syai'. Ataupun dalam bahasa Melayunya, dunaka ya bna Adam, kan? Maksudnya Tuhan dalam hadis ni, ini adalah sebahagian daripada hadis yang kita panggil apa? Yang menjadi hadis qudsi, yang mana Allah Subhanahu wa taala berkata-kata dengan manusia, salah seorang daripada ahli syurga, dunaka ya bna Adam, ambil wahai anak Adam, kan? Kerana tidak ada sesuatu pun yang dapat mengenyangkan kamu. Okey. Kisah ni dinukilkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Saya bacakan sanadnya, kemudian saya terjemahkan. Kemudian ya, kita akan sama-sama untuk mengambil faedah daripada hadis ini insya-Allah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yawman yuhaddithu wa 'indahu rajulun min ahli al-badiyah anna rajulan min ahli al-jannah ista'dhana rabbahu fi az-zar' faqala lahu awalasta fima syi't qala bala
walakinni uhibbu an azra fa asra'a wa badara فتبادر الطرف نباته فتبادر الترف نباته واستواؤه واستحصاده وتكويره أمثال الجبال فيقول الله تعالى دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء فقال الأعرابي يا رسول الله لا تجد هذا إلا قرشيا أو أنصاريا فإنهم أصحاب الزرع فأما نحن فلسنا بأصحاب الزرع فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. Baik, hadis ni bermaksud daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu hari bercerita. Nabi pada satu hari Nabi bercerita, dalam keadaan di sisi Nabi tu ada seorang lelaki daripada kalangan ahli Badiah. Ahli Badiah ni ahli Badui. Ahli Badui. Yang mana ahli Badui ni merupakan orang yang duduk di pedalaman. Orang yang duduk di pedalaman, duduk mengembala kambing ataupun unta. Jadi ahli Badiah ni, Arab ni, ada kalanya mereka datang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mereka tu taklah duduk dekat Madinah. Mereka ni duduk dekat tengah-tengah padang pasir ni. Kan? Tapi ada waktu mereka datang jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ada beberapa kisah yang dirakamkan, ada beberapa kisah yang dinukilkan di dalam hadis berkenaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyantuni orang-orang Badui ni. Ada Badui yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya soalan asas tentang Islam. Kan? Allahu amaraka ataupun Allahu ba'athaka. Ya Rasulullah, ya Muhammad, adakah Allah yang mengutuskan kami? Yang mengutuskan kamu, yang mengutuskan kamu. Jadi Nabi jawab ya, ya dan ya. Nabi jawab soalan dia, akhirnya dia beriman. Ini kisah yang masyhur, kisah Dhimam bin Sa'labah. Kisah yang masyhur. Ada juga kisah di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi dengan Badui, yang mana Badui ni kencing dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kencing tu bukan kerana dia nak menghina masjid, tak. Tetapi kerana dia duduk di padang pasir. Dia tidak ada satu peraturan yang mengatakan masjid ni tempat yang perlu dihormati. Jadi para sahabat pada ketika itu nak pukul dia. Mereka nak kejar dia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, da'hu, biarkan dia. Jangan buat apa-apa dengan dia. Da'hu. Kan, biarkan dia sampai dia kencing, habis kencing, biar habis kencing. Sebab dia tengah kencing. Ada dua sebab lah, ada dua kemungkinan kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tak benarkan sahabat ni untuk kejar dia. Pertama, sebab dia tengah kencing. Bila dia ni tengah kencing, kalau kita pergi kejar dia, takut-takut air kencing dia yang mana waktu dia kencing tak ada orang kejar tu, dihalakan pada satu arah. Bila orang kejar dia, dia akan jadi kencing berirama. Kencing dia akan bertebaran ke sana kemari. Sambil dia lari, sambil dia kencing. Orang kejar dia, dia larilah kan. Maka itu lebih susah untuk dicuci air kencing dia di dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, berkemungkinan kerana dia ni tak tahu. Jadi kalau dia dimarah, dia dipukul ataupun dia dihina pada ketika itu, mungkin dia tak terima dah Islam pada ketika itu. Daripada dia menolak Islam, lebih baik kita biarkan dia kencing kejap, air kencing dia boleh cuci. Islam dia tu yang lebih penting untuk kita selamatkan. Itu yang kadang-kadang kita kena belajar juga daripada hadis Nabi ni. Memang kencing dalam masjid ni satu benda yang besar. Kalau Pak Imam kencing dalam masjid, memang kita akan bantai lah Pak Imam tu dari sudut apa. Bukanlah bantai, maksud pukul lah. Maksud kita kena tegur lah Pak Imam tu dengan tegas. Kerana Pak Imam tak padan buat perangai ni.
Tapi kalau badui yang buat, maka adalah sedikit ampun kita katakan, kerana mungkin dia tak faham. Jadi daripada kita biarkan dia tak terima Islam kerana kita herdik dia, hina dia, lebih baiklah kita biar dia kencing, lepas tu kita huraikan dekat dia. Ya? Kita biarkan dia kencing, lepas tu kita hurailah. Kencing ni tak boleh dalam masjid. Masjid tak boleh dibuang dengan sesuatu yang najis. Masjid tak boleh dibiarkan bergelumang dengan sesuatu yang kotor. Jadi itu Nabi SAW punya cara. Jadi benda ni kita boleh belajar. Terutama apabila kita nak berdakwah dengan orang yang baru nak masuk Islam. Sama macam badui lah kan. Di zaman Nabi ada badui, di zaman kita ada orang asli. Contohnya orang asli yang nak masuk Islam umpamanya. Kan? Mana lebih utama? Biar dia masuk Islam ke ataupun dia kena tutup aurat dulu baru masuk Islam? Saya bukan nak merendahkan aurat. Menutup aurat ialah satu kewajipan dalam agama. Tetapi di antara menutup aurat dengan mengislamkan dia tanpa menutup aurat, lebih utama kita Islamkan dia dulu. Dia tak menutup aurat tu tak apa, kita akan ajar kemudian. Sebab itu dalam agama ni dia ada peringkat hukum. Ada hukum yang dikategorikan sebagai daruriyat. Apa itu daruriyat? Benda yang mesti dipelihara. Iaitu menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga akal, menjaga keturunan dan juga menjaga nasab. Menjaga harta. Nasab dengan keturunan tu samalah. Ya. Kemudian dalam agama ni juga ada sesuatu yang dipanggil sebagai hajiat. Tadi daruriyat, jaga agama, jaga nyawa, jaga akal, jaga nasab keturunan dan jaga harta. Bawah daripada tu hajiat. Hajiat ni kalau dia tak ada, manusia boleh hidup. Cuma orang kata apa? Susah sikit nak hidup lah. Contohnya macam orang hidup tanpa rumah. Orang hidup tanpa pakaian. Kan? Dia kena berpakaian baru boleh dihidup. Kalau tak, susah dia. Perlu makan. Perlu makan dan minum ni jaga nyawa. Dia masuk dalam bab kategori yang pertama tadi. Tak makan, tak minum, mati kita. Kan? Okey, itu hajiat. Dia ada satu lagi, tingkatan yang rendah sikit daripada tu, dipanggil tahsiniyat. Tahsiniyat ni benda yang kalau tak ada, tak susah kita. Tapi disyariatkan untuk memperlihatkan keindahan agama. Di sinilah letaknya aurat. Jangan salah faham, dalam keadaan biasa, semua benda wajib kena buat. Tetapi bila berlaku pertembungan di antara wajib dengan wajib, kalau berlaku pertembungan di antara wajib dengan sunat, utamakan yang wajib. Kalau berlaku pertembungan di antara sunat dengan harus, dahulukan yang sunat. Tapi kalau bertembung antara wajib dengan wajib, wajib bertembung dengan wajib, kita nak dahulukan yang mana? Kita kena tengok wajib yang bertembung dengan wajib ni. Wajib pertama yang bertembung dengan wajib yang kedua ni, wajib yang pertama ni kategori mana? Wajib yang kedua ni kategori mana? Saya bagi contoh. Satu orang lelaki, dia nak pergi salat Jumaat. Imam dah berkhutbah dan dia tahu dah khutbah ni hampir habis. Tiba-tiba dia dengar, dia jalan kaki nak pergi masjid ni. Tiba-tiba dia dengar orang di sungai tempat dia lalu tu minta tolong kat dia. Dalam keadaan lemas. Dan dia tahu kalau dia tak tolong, orang yang minta tolong tu akan lemas, mati. Kalau dia tolong dengan selamatkan orang yang lemas ni, salat Jumaat dia pula akan terlepas. Dia wajib salat Jumaat. Dalam masa yang sama,
orang tu minta tolong kat dia, orang yang tengah lemas ni. Dalam keadaan ni, kan? Dalam keadaan ni, agak-agak tuan-tuan yang ada dalam kuliah ni, agak-agak nak tolong dia ke ataupun nak pergi sembahyang Jumaat? Ha. Puan Nur Azhar kata wajib selamatkan yang lemah tu. Sebab apa wajib selamatkan yang lemah tu? Mungkin sebab kalau kita tak tolong dia, kan? Kalau kita tak tolong dia, dia akan lemas dan dia akan mati. Kan? Habis tu kalau kita tolong dia, solat Jumaat kita terlepas. Kan? Solat Jumaat kita terlepas. Dan solat Jumaat tu wajib ke tak wajib? Solat Jumaat wajib. Solat Jumaat bukan jaga agama ke? Ya, jaga agama. Tapi para ulama mengatakan pergi tolong dia. Selamatkan dia dulu. Pasal apa? Sebab dalam keadaan kita tahu berenang dan boleh selamatkan dia, ataupun mungkin kita tak tahu berenang tapi kita boleh ulurkan kayu ke apa ke untuk selamatkan dia, wajib kita selamatkan dia. Sebab apa? Sebab kalau dia mati, tak ada ganti dah untuk dia. Nyawa dia ada satu, jadi bukan macam main PlayStation, nyawa ada banyak-banyak lah. Nyawa ada satu lah. Mati dia, habis. Tapi salat Jumaat boleh diganti dengan salat Zuhur. Solat Jumaat tu jangan risau. Dia boleh diganti dengan solat Zuhur. Maka di sinilah timbulnya pertimbangan hukum. Contoh lagi. Macam tadi. Orang asli, dia hidup dalam keadaan tidak berpakaian. Kita nak ajak dia masuk Islam. Lepas tu kita tengok dia ni tak pakai baju pula. Perempuan tak pakai baju pula. Katalah dekat Amazon lah contoh kan. Bagi dia masuk Islam dulu. Hak tak pakai baju tu, kemudian kita akan hurai kat dia. Kan ada satu kisah. Ustaz saya lah cerita. Ustaz saya ni dulu dia memang bahagian orang asli. Dia masuk dakwah kat orang asli ni masuk Islam. Cuma orang asli ni dia belanjing. Jadi ustaz saya ni dia bagi tahulah dekat orang asli ni, orang Islam tak boleh belanjing kan. Jadi orang asli ni macam sedih lah dia masuk Islam. Tapi dia dah belanjing tu lama. Dia pun kata pada ustaz ni, tak apalah ustaz, dia kata. Nanti saya buanglah anjing ni. Kan, saya lepaskan anjing ni. Bulan depan datang anjing tu ada lagi. Ustaz tu tegur juga. Saya dah pesan kan bulan lepas. Dah masuk Islam tak boleh belanjing. Anjing kena lepaskan. Tak boleh lagi pelihara. Dia kata, yalah ustaz. Datang satu lagi bulan, tengok anjing tu ada lagi. Tanya kat orang asli ni. Saya kan dah pesan. Jangan bela anjing. Orang Islam tak boleh bela anjing. Orang asli ni pun sebut kat ustaz tu. Ustaz janganlah susah hati. Kerana saya dah Islam kan anjing ni. Kan? Maksudnya, dia tak rela lah berpisah dengan anjing tu. Cuma, saya nak sebut kat sini. Kadang-kadang ada di kalangan orang asli ni, yang mana mereka ni tak boleh nak ubah cara hidup mereka walaupun mereka ni dah Muslim dah. Mereka ni dah Muslim dah. Tapi mereka tak boleh ubah cara hidup. Jadi dalam keadaan itu, daripada mereka tak terima Islam, lebih baik mereka terima Islam, tetapi mereka, orang kata apa, boleh menganut mazhab-mazhab yang selari dengan kehidupan dia pun. Contohlah, kalau macam dia nak bela anjing kan, memanglah dalam mazhab majoriti ulama, kan, memang dalam mazhab majoriti ulama, bela anjing ni tak boleh. Kan? Kerana dalam hadis memang Nabi tak bagi. Tapi kalaulah kata orang asli ni memang nak bela anjing betul, biarlah dia ikut mazhab Maliki yang mengatakan makruh. Walaupun pandangan tu taklah tepat, tapi kita cari jalan keluar untuk dia, untuk menyelamatkan akidah dia tu. Lebih baik memalikikan dia daripada mengkafirkan dia. Itu maksud saya tu. Maksudnya, kita perlu menimbang hukum hakam syarak ni, kita kena dahulukan yang lebih penting. Dalam beraurat tadi pun sama. Aurat tu wajib, tapi apabila bertembung di antara aurat dengan agama, dahulukan agama. Kerana aurat ni
dia boleh untuk dimaafkan. Sama juga macam orang yang nak pergi berubat, nak pergi dapatkan rawatan di hospital. Kan? Menutup aurat tu wajib. Menjaga nyawa tu juga wajib. Jadi kalau nak rawat dia sehingga terpaksa selak aurat dia, dibenarkan sekadarnya untuk menjaga nyawa dia. Okey. Itu cerita sikitlah berkenaan dengan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berinteraksi, berurusan dengan orang-orang Badui ni. Kerana orang Badui ni memang mereka ni agak sedikit kasar sikit. Mereka ni tidak hidup dalam tamadun, menyebabkan mereka kadang-kadang tak tahu berkenaan dengan tata susila. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam layan mereka. Nabi layan mereka dan Nabi beri special treatment sekadar akal yang mereka mampu untuk fikir. Jadi waktu Nabi bercerita hadis ni, di sisi Nabi tu adalah seorang lelaki daripada kalangan orang Badui. Nabi cerita. Nabi kata, "Anna rajulan min ahlil jannah." Kejap. Saya paparkan hadis ni kerana saya rasalah tak semua yang ada kitab ataupun ada buku. Apa? Saya sharekan sikit supaya kita sama-sama boleh tengok ya. Baik. Anna rajulan, sekejap saya besarkan sikit. Anna rajulan min ahli jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita, ada seorang lelaki daripada kalangan ahli syurga. Nabi cerita tentang apa ni? Nabi cerita tentang apa yang akan berlaku dalam syurga nanti. Maksudnya benda ni masih belum berlaku, tapi Nabi dah cerita siap-siap kat kita supaya kita ni ada perasaan rindu kat syurga. Supaya kita ni ada motivasi nak beramal untuk dapatkan syurga. Okey. Anna rajulan min ahlil jannah. Ada seorang lelaki daripada kalangan ahli syurga, ista'dhana rabbahu fi zar'. Meminta izin kepada Tuhannya untuk bercucuk tanam. Untuk menanam pokok. Seorang lelaki, kata Nabi, daripada kalangan ahli syurga, minta izin dekat Tuhan dia untuk bercucuk tanam. Nak buat apa cucuk tanam ni? Nak dapatkan hasil lah, hasil tanaman. Pelik ni. Sebab apa? Sebab bukan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa fiha ma tashtahihil anfus. Di dalam syurga ni apa saja yang kita nak kita dapat. Minta apa pun boleh dapat. Kan, minta buah dapat, minta makan dapat, apa saja yang kita minta kita boleh dapat. Yang banyak tak dapat ni minta kat kerajaannya. Itu kan politik lah, tapi kadang-kadang kita minta permohonan kat kerajaan tak dapat-dapat. Kan? Kita minta dekat majikan tak dapat-dapat. Tapi minta dekat syurga ni dapat sungguh. Jadi kalau dapat, nak buat apa pergi minta bercucuk tanam? Tak kepelik. Allah Azza wa Jalla dalam hadis ini bertanya seperti mana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita ni. Allah Azza wa Jalla berkata kepada dia. Allah tanya dia, "Awalasta fi ma syi'ta?" Tidakkah engkau berada di satu tempat yang engkau akan dapat apa saja yang kau minta? Tuhan tanya soalan ni, pertama kita kena yakin dan percaya, tuan-tuan. Kita kena yakin dan percaya Tuhan tanya ni bukan untuk tahu. Kerana Tuhan ni maha tahu. Tapi Tuhan tanya ni, ya, Tuhan nak dia bercakap supaya kita ni boleh dapat tahu kenapa dia nak minta benda tu. Kerana Tuhan ni, dia tak perlu tanya pun dia tahu. Kan dulu saya pernah sebutkan dalam kuliah kita. Dalam kuliah kita waktu kita baca kitab Hamka dulu, saya dah cerita dah ketika mana bercerita tentang surah Al-Qari'ah, Allah Azza wa Jalla apabila menyediakan timbangan, bukan bermakna Allah Ta'ala memang tak tahu sebelum timbang. Allah Ta'ala maha tahu. Tapi dia timbang tu untuk kita, supaya kita nampak apakah balasan yang sesuai, dan apabila Tuhan bagi,
kita tahu balasan Tuhan tu adil. Balasan Tuhan tu tak zalim. Sama juga macam kes ni, bukan Tuhan tanya tu untuk Tuhan nak tahu. Kerana Tuhan Maha tahu. Tapi Tuhan tanya tu, Tuhan nak dia jawab supaya boleh cerita. Nabi boleh cerita kat kita. Dia ni minta nak bercucuk tanam tu sebab apa? Ni jawapan. Bila Tuhan tanya, bukankah engkau berada di satu tempat di mana engkau minta apa saja engkau boleh dapat? Maka jawapan dia apa? Jawapan dia, bala. Dia kata pada Tuhan dia, betul lah. Memang saya berada di tempat apa yang saya minta, saya dapat. Walakinni uhibbu an azra. Tetapi aku suka untuk bercucuk tanam. Maksud dia kata kat Tuhan dia bukan nak hasil tu. Sekarang ni, dia bukan nak hasil tanaman tu. Dia nak bercucuk tanam. Bercucuk tanam tu yang dia nak. Ada orang macam ni, ada lah. Dah hadis ni sahih. Duduk dalam syurga, dah tak perlu fikir pasal nak pergi tanam ke, nak pergi pancing ke, nak pergi apa. Tapi nak pergi tangkap ikan ke apa, sebab minta semua dapat. Tapi ada manusia minta kat Tuhan, dia nak bercucuk tanam. Macam mana tu? Ada orang ni macam pelik sikit lah. Macam mana tu Ustaz? Dalam dunia ni pun, tak payah nak pergi jauh dalam syurga tu. Dalam dunia ni pun ada manusia buat satu benda yang kalau kita fikir balik, kita pun jadi pelik. Contohlah contoh. Tuan-tuan pergi pasar, katalah pergi pasar Borong Selayang tu, macam-macam jenis ikan tu ada. Kan pergi pasar Borong Selayang tu, macam-macam ikan tu ada. Ikan laut ada, ikan sungai pun ada, ikan lombong pun ada. Beli je, senang. Tapi ada di kalangan kita ni, bukanlah semua, tapi ada di kalangan manusia ni yang suka pergi pancing ikan. Kadang-kadang dia pergi pancing ikan tu sampai berhari-hari nak pergi cari lubuk. Dia beli set pancing dia bukan main mahal lagi. Apa? Casting, saya pun tak tahu sangatlah. Cuma ada manusia yang tidak berpada ikan dekat pasar yang boleh dia beli, dia pergi sewa bot, dia pergi sewa sampan nak pergi mancing. Untuk apa mancing? Untuk dapat ikan. Kat pasar bukan ada ikan? Ada. Tapi kenapa kau pergi pancing pula? Dia rasa enjoy dengan pancing. Kan ada di kalangan manusia ni kadang-kadang dapat ikan waktu pancing tu, dia bukan nak sang ikan tu, dia jual ikan. Dia cuma rasa syok waktu dia lawan dengan ikan. Ikan tarik, dia pun tarik. Ikan tarik, dia pun gulung. Maka di sini, dia ada perasaan seronok buat satu benda. Sama juga bercucuk tanam ni. Usah kata orang lain, tuan-tuan. Ayah saya balik Ipoh, saya tengok ayah saya ni memang minat bertanam-tanam ni. Tanam bunga, lepas tu buat tunas pokok, dahan ni campur dengan dahan tu. Kan bunga bougainvillea tu kan. Ada yang dahan warna putih, ada dahan warna purple, ada dahan macam-macam color. Dia minat bercucuk tanam. Maksudnya ada di kalangan manusia ni minta kat Tuhan nak bercucuk tanam. Tapi dia minta cucuk tanam ni, cucuk tanam yang ada hasil. Dia bagi tahulah kat Tuhan dia, aku suka wahai Tuhan nak bercucuk tanam ni. Fa asra'a wa badhara. Lalu dia pun bersegeralah. Dia tanamlah anak benih tu. Fatabadara tarafa nabatu. Tapi bila dia apa ni orang kata tabur je benih, dengan segera pokok tumbuh. Dengan segera pokok tumbuh sehingga terlihat hasilnya. Wastiwa'uhu. Jadi segera juga ranum tumbuhan tu. Jadi elok tegak. Wastihsaduh. Hasilnya pun dah boleh untuk dituai. Watakwiruh. Dan dihimpunkan. Cepat sangat. Amsalal jibal. Bila hasil daripada pokok itu dikumpul-kumpulkan, dia jadi
longgokkan hasil daripada pokok yang ditanam dekat syurga tu, hasil daripada pokok tu apabila dihimpun-himpunkan jadi macam bukit hasil dia tu. Maka nak bagi tahu apa? Nak bagi tahu uh, syurga ni ada manusia minta bercucuk tanam. Fayaqulullahu ta'ala, bila dah nampak hasilnya tu dah dilonggok, Tuhan kata apa kat dia? Dunaka ya bna Adam. Ambillah hasil tu wahai anak Adam. Fa innahu la yushbi'uka syai'. Kerana sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang boleh mengenyangkan kamu. Maka orang Arab Badui ni kata apa? Dia kata, "Ya Rasulullah, la tajidu hadha illa Qurashiyan aw Ansariya." Wahai Rasulullah, engkau tidak akan dapati lelaki yang minta bercucuk tanam ni dalam syurga ni melainkan sama ada dia orang Quraisy ataupun dia orang Ansar. Maksud Badui ni bila dengar Nabi bercerita, dia terus buat komentar tu. Dia kata, "Ya Rasulullah, kamu tidak akan dapati laki yang minta benda ni kat Tuhan dalam syurga nanti, melainkan laki ni sama ada orang Quraisy ataupun orang Ansar." Kenapa orang Quraisy ataupun orang Ansar? Fa innahum ashabuz zara', kata Badui ni. Kerana mereka inilah orang-orang yang bercucuk tanam. Maksudnya Badui ni nak kata, kalau yang cucuk tanam ni bukan kami lah. Kenapa Badui kata begitu? Kerana memang Badui tak cucuk tanam. Di tempat dia, Badui ni tak bercucuk tanam. Badui ni mengembala. Dia gembala kambing, dia gembala unta. Cukup masa, sembelih untuk jual daging. Jadi bila dia dengar Nabi kata ada lelaki dalam syurga yang enjoy cucuk tanam, teringin nak bercucuk tanam, maka dia terus bagi komentar, yang ni kalau macam ni lah perangai dia, laki di syurga ni Quraisy ataupun Ansar. Quraisy ni Quraisy yang dah pindah ke Madinah lah. Sebab Quraisy di Mekah, mereka juga tidak bercucuk tanam. Mekah mereka tak cucuk tanam. Mekah mereka traders, mereka berniaga. Sebab itu dalam hadis Nabi kata apa? Al-waznu waznu ahli Makkah, al-mikyalu wal mikyalu mikyalu ahli Madinah. Timbangan-timbangan orang Mekah, sukatan-sukatan orang Madinah. Kenapa? Kerana orang Mekah tu kebanyakannya berniaga. Orang Madinah tu kebanyakannya petani. Jadi hasil tanaman pada zaman itu tidak ditimbang tetapi disukat. Sukat dengan cupak, sukat dengan gantang. Maka hasil tanaman disukat. Tetapi apabila orang-orang Ansar menerima kehadiran orang Muhajirin yang juga Quraisy pada ketika itu, maka orang-orang Quraisy pun dah mula bercucuk tanam juga. Jadi sebab itu dia kata, yang ni kalau perangai ni minta bercucuk tanam ni, enjoy cucuk tanam ni, Quraisy yang duduk kat Madinah ataupun orang Ansar betul. Fa innahum ashabuz zar', kerana mereka nilah orang-orang yang suka bertani. Boleh jadi juga Quraisy sebahagian Quraisy, kerana ya walaupun mereka tidak berpindah ke Madinah. Kerana apa? Kerana kalau kita tengok dalam hadis, ada di kalangan orang Quraisy ni yang mempunyai kebun di Taif. Dalam peristiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke Taif, dalam peristiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke Taif, Nabi ditolak oleh orang-orang Taif. Nabi tak diterima oleh orang Taif. Orang Taif baling batu kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam jatuh dibaling dengan batu, kan Nabi jatuh dekat kebun anggur Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah, yang mana pada ketika itu Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah memang orang Mekah yang mempunyai kebun di Taif. Kebun apa? Kebun anggur. Boleh jadi juga dia maksudkan orang Quraisy yang duduk di Mekah yang mempunyai kebun-kebun di Taif. Sebab memang Taif ni tempat yang subur. Taif ni tempat yang tinggi, yang sejuk dan subur. Ya, kalau macam Malaysia ni dia macam Cameron Highland lah. Jadi sebab itu
Nabi SAW pergi ke Taif dulu sebelum pergi ke Madinah. Kenapa? Kerana dari sudut strategik, Madinah dengan Taif, Taif lebih strategik. Sebab apa? Sebab dia tinggi. Tinggi ni, kota yang tinggi susah untuk ditawan oleh musuh. Kalau kita tengok zaman-zaman Rom, memang dia akan buat kota di bukit-bukit. Pusat-pusat kota dia akan buat di bukit. Kenapa? Kerana lebih selamat. Orang kalau nak serang, mereka akan bermula daripada bawah, senang nak serang. Itu pertama. Yang kedua, ya, Taif ni subur. Ada tanaman sendiri. So dari sudut ekonomi, baguslah Taif ni. Kan? Ha. Baguslah Taif ni. Sebab tu Nabi pergi. Cuma tak terima. Mereka tak terima Nabi SAW. Kalaulah mereka terima, tuan-tuan. Ni cerita kalau lah. Kita nak mencari hikmah lah. Kalau mereka terima, hari ni kalau kita pergi haji dan umrah, kita mesti singgah Taif. Walaupun ada lah, sekarang ni dah mula dah orang pergi ziarah Taif ni. Cuma tak samalah bilangan orang pergi Taif dengan orang pergi Madinah. Ha, ramai lagi orang pergi Madinah. Taif ni dia pilihan. Kalau Madinah tu dia sekarang ni dah jadi macam compulsory. Kan? Pergi Madinah. Kenapa? Kerana nak salat di Masjid Nabawi. Ada kelebihan salat di Masjid Nabawi. Bayangkan kalau orang Taif waktu Nabi SAW sampai diterima Nabi SAW. Dah tentulah Masjid Nabawi itu ada kat Taif. Dah tentulah jasad Nabi SAW yang mulia itu ada kat Taif. Tapi itulah, ya, kekurangan ataupun kesilapan orang Taif pada ketika itu. Walaupun mereka menerima Islam selepas pembukaan kota Mekah, tetapi mereka tak dapat kelebihan seperti mana yang dapat pada orang Madinah. Ini yang guru saya sebut, dia kata apa? Hadha fadlus sabaq ila syai'. Inilah kelebihan mendahului sesuatu yang baik apabila ia sampai. Ya. Sejarah tu membuktikan kepada kita, sesiapa yang mendahului satu kebaikan, apabila kebaikan tu sampai, dia segera terima, kelebihan akan ada pada dia. Walaupun orang lain yang terima lepas dia tu pernah terima awal, tapi kalau terima lambat, dia tak dapatlah. Dia macam um, contohnya macam ada di kalangan sahabat yang terima Islam tu, terima dakwah Islam tu, diajak masuk Islam tu awal, tapi tak terima. Macam Abu Sufyan. Tak samalah Abu Sufyan dengan Abu Bakar. Walaupun dari sudut kedudukan politik, Abu Sufyan tu besar juga, tapi tak sama kedudukan. Bukan kita nak hina Abu Sufyan, tak. Abu Sufyan sahabat Nabi SAW, tapi dia masuk Islam lewat. Tahun ke-8 baru nak masuk. Abu Bakar daripada awal, Umar daripada awal. Jadi tak dapatlah kelebihan 10 sahabat jaminan syurga ni pada Abu Sufyan tu, tak dapatlah. Tak dapat. Kenapa? Kerana dia lewat. Bukan kerana dia diajak lambat, dia diajak awal, tapi dia terima tu lewat. Begitu juga pada orang Taif. Mereka terima seruan Islam itu lewat setelah mana orang Madinah terima dulu. Orang Madinah dengar je daripada Nabi SAW, terus terima. Tak ada tunggu-tunggu. Jadi ini satu motivasilah untuk kita. Bila dengar satu kebaikan dan kita yakin ini baik, jangan tangguh-tangguh. Jangan tangguh-tangguh. Okey. Kata Baidawi ni, fa innahum ashabuz zara. Mereka ini adalah ahli-ahli pertanian. Fa amma nahnu falasna bi ashabiz zara. Adapun kami bukan orang yang bercucuk tanam. Kami ini maksudnya Badui itulah dan juga kaum dia. Kami bukan orang cucuk tanam. Fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketawa. So apa faedah yang boleh kita ambil daripada hadis ni? Hadis ni riwayat Imam Al-Bukhari. Hadis ni nak bagi tahu kita apa? Hadis ni pertama, ya. Pertama, setiap daripada manusia yang masuk ke dalam syurga, dia ada kecenderungan dia untuk memuaskan jiwa dia.
Ada di kalangan manusia yang bila masuk syurga, dia minta itu dan dia minta ini. Tapi dalam hadis ni, dia minta untuk bercucuk tanam. Nak bagi tahu apa kat kita? Nak bagi tahu apa saja yang kita minta dalam syurga ni Tuhan bagi. Apa saja yang kita minta Tuhan bagi. Jadi sebab itu jangan susah hati. Kadang-kadang ha, ada akak-akak jadi susah hati. Kenapa? Dia kata, Ustaz, saya bila masuk syurga nanti Ustaz, saya nak buat apa? Suami saya ni lebih dah. Dia punya bidadari pun ramai dah. Saya nak buat apa? Jangan susah hati. Orang minta bercucuk tanam pun ada dan dia happy. Dan insya-Allah nanti kita akan tengok ada hadis yang Allah Azza wa Jalla sediakan pasar untuk ahli syurga membeli belah. Pergi shopping. Ada. Jadi setiap daripada manusia yang masuk ke dalam syurga ni, dia akan berada dalam keadaan yang sangat-sangat gembira. Tak ada orang dalam syurga ni yang berduka cita, tak ada. Tak ada orang dalam syurga ni yang anxiety, yang stres, tak ada. Tak ada orang dalam syurga ni yang dengki dan iri hati, tak ada. Kerana apa? Kerana bila sampai aja sebelum je masuk syurga tu, kita akan jumpa hadis tu nanti, Allah Ta'ala akan dudukkan kita, akan letakkan kita di qantarah, satu jambatan kecil, yang mana di situlah yang akan diselesaikan semua perasaan tak puas hati, akan dibuang semua perasaan benci, akan dibuang semua perasaan tak suka antara Muslim dengan Muslim yang lain. Kita ni dalam dunia, ada orang dua-dua baik, tapi dia tak boleh hidup sekali. Pasal apa? Sebab dia tak kena angin, orang kata. Angin tak boleh belaga. Tak kena. Tapi dua-dua orang baik. Dalam syurga nanti ni, adakah bermakna mereka ni tak boleh jadi baik? Tak boleh hidup sekali? Boleh. Ha. Macam mana? Ya. Allah Ta'ala dah buangkan perasaan. Perasaan benci, perasaan tak suka, perasaan tak boleh hidup sekali tu Allah Ta'ala buang dah. Sebelum dia masuk ke dalam syurga lagi. Itu yang pertama. Maksudnya, semua orang seronok, semua orang happy. Walaupun dia minta untuk bercucuk tanam, walaupun dia minta apa yang ada dalam dunia, kita kena tahu manfaat yang kedua ataupun faedah yang kedua daripada hadis ni ialah apa yang ada dalam syurga tu walaupun sama dari sudut namanya, tetapi kadar nikmatnya berlipat kali ganda daripada apa yang ada dalam dunia. Sebab itu dalam Quran sebut apa? Wa utubihi mutasyabiha. Mereka diberikan dengan sesuatu yang sama, tetapi rasanya berbeza. Namanya sama, tapi nikmatnya berbeza. Nama sama je. Mungkin dalam syurga ada rumman. Dalam syurga ada buah-buahan. Tapi buah-buahan dalam syurga tu walaupun nama dan bentuknya sama, tetapi kadar kenikmatannya tak sama. Kenapa tak sama? Mana saya tahu tak sama? Bukan saya yang reka. Ini bukan daripada kepala saya, daripada otak saya, tak. Ini daripada agama tu sendiri. Ya. Yang mana Nabi SAW meriwayatkan daripada Allah sebuah hadis qudsi, Allah Ta'ala kata, a'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara 'ala qalbi bashar. Aku, yakni Allah, menyediakan untuk hamba-Ku yang saleh ma la 'ainun ra'at, sesuatu yang mata tak pernah tengok, wala udhunun sami'at, dan telinga tak pernah dengar, wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terlintas dalam jiwa manusia. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam surah As-Sajdah yang kita biasa dengar pada hari pagi-pagi Jumaat tu, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaan bima kanu ya'malun. Jiwa-jiwa yang saleh yang masuk dalam syurga ni, mereka tak tahu apa yang disembunyikan untuk mereka daripada nikmat yang menyejukkan mata.
Allah Ta'ala sediakan untuk mereka satu nikmat yang menyejukkan mata mereka sebagai balasan atas apa yang mereka tak tahu bagaimana rasa nikmat tu. Ya, mereka tahu, namanya tahu, mungkin sama dengan dalam dunia, tetapi kadar kenikmatan itu sangat-sangat berbeza. Itu yang kedua lah. Yang ketiga, majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat ni, ada waktunya Nabi mengajar direct. Ada waktunya Nabi menggunakan lukisan, tulisan. Kalau Nabi boleh, Nabi akan suruh sahabat tulislah, sebab Nabi SAW tu dalam riwayat memang Nabi tak boleh menulis, ya. Tapi dalam pengajian Nabi itu bukanlah satu metod saja yang Nabi guna. Ada waktu Nabi SAW mengajar direct. Ada waktu Nabi SAW tanya para sahabat, sahabat jawab, lepas tu Nabi akan bagi tahu mana jawapan yang sesuai. Contohnya macam hadis riwayat Imam Bukhari yang mana Nabi tanya soalan. Inna minasyajari syajaratan la yasqutu waraquha wa innaha masalul mu'min fahaddithuni ma hiya. Dalam banyak-banyak pokok ni ada satu pokok yang daunnya tidak gugur, dan pokok ini seperti manusia, seperti orang mukmin. Bagi tahu aku apa jenis pokok tu. Sahabat pun duk teka-lah. Kan? Teka-teka semua tak betul. Nabi kata pokok itu adalah pokok tamar. Maka ada cara mengajar dengan memberikan problem solving. Ya. Ada juga kaedah macam ni lah, Nabi bercerita. Dan apabila Nabi bercerita, dan hadis ini bila Nabi bercerita, taklah majlis Nabi itu majlis yang kaku, taklah pengajaran Nabi itu pengajaran yang kaku. Ada waktu Nabi ketawa, sahabat pun ketawa. Dalam hadis ni, ya, dalam hadis ni nampak macam Nabi SAW ketawa. Nampak bukan macam lagi dah, Nabi ketawa. Nabi ketawa apabila Badui itu melawak sikit, bergurau sikit dengan Nabi SAW. Dia kata kalau macam ni bukan orang kami lah. Yang ni orang Ansar ataupun orang Quraisy. Kerana kami tak bercucuk tanam ni, kami tak main cucuk tanam ni. Ya Rasulullah, kami mengembala kambing. Ini bukan kerja kami. Maksudnya dia dah boleh jangka dah siapa yang berbicara dengan Tuhan untuk dapatkan hobi. Dan manusia ni tuan-tuan, ya, dia suka dengan hobi dia. Apa yang ada dalam dunia, boleh jadi itu juga hobi dia di akhirat nanti. Tapi nikmatnya lebih lah. Cuma manusia ni terkesan dengan suasana dia. Kalau dia duduk dekat-dekat dengan air, mungkin dia suka pada mancing, menjala. Tapi kalau dia duduk dekat bukit-bukit, dia sukalah pergi cari kayu gaharu. Suka masuk hutan. Kan? Jadi boleh minta lah. Boleh ke minta nak masuk hutan dalam syurga? Nanti minta lah Tuhan. Semua benda boleh minta dan Tuhan bagi. Kerana ini adalah satu keistimewaan untuk ahli syurga yang telah bersungguh beribadat dalam dunia dan akhirnya mendapat habuan syurga. Dan apabila Nabi SAW ketawa terhadap apa yang diucapkan oleh orang Badui ini, menunjukkan bahawasanya orang Badui ini cakap benda betul. Maksudnya lelaki yang minta nak bercucuk tanam tu, daripada Allah Ta'ala tu, boleh jadi dia sama ada Ansari ataupun Quraisy. Sama ada dia orang Quraisy ataupun dia orang Ansar. Sebab apa Nabi ketawa? Sebab Nabi mungkin rasa lucu lah, dia boleh teka. Dan bila benda tu Nabi ketawa je, ia menjadi takrir. Takrir ni maksudnya Nabi approve jawapan. Kenapa bila Nabi ketawa, Nabi diam, kita kata Nabi approve? Dia macam ni, tuan-tuan. Hadis ni dia ada 3 kategori. Hadis ni ada 3 kategori. Kategori yang pertama, hadis marfu', kan? Hadis yang disandarkan kepada Nabi SAW ni, ada yang berbentuk perkataan, ada yang berbentuk perbuatan, dan ada yang bentuk perakuan. Perkataan tu kalau kita nukilkan kalam Nabi. Sahabat nukil, sahabat dengar Nabi cakap,
sahabat nukil sampai kat kita. Kita baca tu kalam Nabi, itu perkataan Nabi. Kadang-kadang sahabat tak nukil kalam Nabi, sahabat nukil perbuatan Nabi. Aku tengok Nabi ni bila angkat takbir, tangan Nabi tu separas bahu dia. Seperti mana kata Ibnu Umar. Ada hadis daripada Malik bin Huwairith, dia kata aku tengok Nabi angkat takbir tu separas telinga dia. So ada yang macam ni, kan? Separas bahu, ada yang separas telinga. Sahabat tak nukil perkataan Nabi. Ya. Sahabat nukil perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pun hadis juga. Ada waktu perbuatan. Sahabat buat apa? Sahabat cerita tentang tindakan Nabi SAW pada sesuatu yang berlaku di zaman dia. Pada sesuatu yang berlaku di zaman dia, sahabat cerita dan sahabat beritahu apa tindakan Nabi. Ada waktu Nabi tidak membantah. Ada sesuatu Nabi ketawa. Ada satu Nabi jawab. Tapi jawapan Nabi tak menunjukkan bantahan. Contohnya macam Abu Ubaidah bila dihantar oleh Nabi SAW untuk mengetuai satu rombongan, dipanggil rombongan gerila, Sariyatul Khabat dipanggil. Jadi mereka ni duduk di tepi laut, tunggu musuh untuk datang, untuk ambush. Tiba-tiba ikan paus terdampar di pantai. Kan? Ya? Terdampar di pantai, dia orang mau makan. Dia pun nak makan. Abu Ubaidah kata tak boleh, bangkai. Tapi akhirnya Abu Ubaidah pun ubah pandangan, dia orang makan. Bawa balik sikit. Besar dia kata. Dia punya tulang rusuknya, kalau ditegakkan, orang yang paling tinggi di kalangan sahabat, ni sahabat cerita, orang paling tinggi di kalangan sahabat boleh duduk atas unta dan lalu kat bawah celuh. Boleh lepas kat bawah. Maksudnya besar ikan tu. Akhirnya dicerita kepada Nabi SAW peristiwa ni, dan Nabi SAW tak bantah. Cuma Nabi kata ada sikit tak ikan tu, nak rasa sikit boleh? Ikan besar lah, ikan paus lah kita kata. Jadi Nabi tak bantah. Nabi tak bantah, Nabi tak tegur, Nabi tak ingkar, menunjukkan benda tu boleh. Menunjukkan benda tu boleh. Benda tu boleh. Kerana Nabi SAW tidak akan diam dalam perkara mungkar. Kalau Nabi diam, maknanya benda tu bukan mungkar, benda tu dibenarkanlah. Okey. Itu faedah yang ke-5. Faedah yang ke-6 yang kita boleh ambil daripada hadis ni ialah kita boleh menyebut manusia ni dengan kebiasaan adat mereka. Macam Badui inilah, bila dia dengar Nabi SAW cerita tentang orang yang bercucuk tanam, minta pada Tuhan nak bercucuk tanam, dia kata yang ni orang Ansar atau Quraisy. Macam kita, boleh kita sebut orang Terengganu, nelayan biasanya. Tak salah. Benda tu tak salah kerana kita melihat manusia berdasarkan adat dia yang menjadi kebiasaan dia. Dan manusia ni tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, Allah Ta'ala sendiri tahu dah. Dan Allah Ta'ala tu pencipta kita, Allah Ta'ala maha tahu. Manusia ni suka untuk memperbanyakkan harta dia. Memperbanyakkan apa yang dia suka. Walaupun dia mungkin tak habis pun apa yang dia nak makan tu. Tapi sifat manusia. Sebab tu Allah Ta'ala turunkan surah At-Takatsur, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Perasaan nak memperbanyakkan harta itu telah melekakan kamu. Kan? Memperbanyakkan harta itu telah lekakan kamu. Hatta zurtumul maqabir. Sehingga kamu menziarahi kubur. Ziarah kubur ni maksudnya kamu masuk dalam kubur. Kamu masuk dalam kubur. Maksudnya dia tidak berpada dengan apa yang dia ada, dia nak tambah lagi. Dia nak tambah lagi. Dia nak tambah lagi. Rasa tak cukup dengan apa yang ada, sehinggalah dia masuk dalam kubur. Tapi kenapa dia kata ziarah kubur? Ziarah kubur ni kerana memang tidak ada di kalangan kita yang duduk selama-lamanya dalam kubur. Kerana bila kita masuk je dalam kubur, kita menunggu saat untuk kita dibangkitkan semula. Dan faedah yang terakhir
Yang saya nak bahas dengan tuan-tuan dan puan-puan di sini ialah Allah Azza wa Jalla ini dalam hadis ini menunjukkan Allah Ta'ala berbicara dengan manusia yang mana Allah Azza wa Jalla mempunyai sifat kalam. Sebab itu Al-Imamul Bukhari dia masukkan hadis ini dalam sahih dia di bawah Kitabut Tauhid, di bawah fasal Tauhid, bab kalam Tuhan bersama dengan ahli syurga. Maksudnya dekat sini Al-Imamul Bukhari nak sabitkan, nak tetapkan sifat berkata-kata Allah yang berkata-kata bila mana dia hendak, bila mana dia kehendaki. Ini berbeza dengan sebahagian golongan Asy'ariyah dan ahli falsafah yang mengatakan Allah Azza wa Jalla itu kalam dia itu kalam yang qadim, kalam yang azali, kalam yang tidak bersuara dan berhuruf. Kalam Allah hanya ada pada zat Allah saja. Golongan Asy'ariyah mereka kata Quran yang ada pada kita ni, Quran yang diturunkan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni bukan kalam Allah. Sebaliknya ia adalah makhluk. Ya. Nah. Quran pada mereka ialah makhluk. Makhluk yang menunjukkan kalam Allah yang hanya ada pada zat Allah. Kerana menurut golongan Asy'ariyah kalam Allah tidak ada suara, tidak ada huruf, tidak ada bahasa dan tidak berjuzuk. Ini golongan Asy'ariyah. Tetapi Al-Imamul Bukhari daripada apa yang ditunjukkan dalam sahih dia, dia nak sabitkan bahawasanya Allah Ta'ala berkata-kata dengan ahli syurga dan ahli syurga boleh faham kalam Allah. Maksudnya dengar kalam Allah Ta'ala itu. Bahkan dalam hadis ni melihat Allah Ta'ala berbahasa. Sehingga Allah Ta'ala tanya, awalasta fima syi'ta? Tidakkah engkau berada di tempat yang mana engkau boleh minta apa yang kau nak? Jadi maksudnya Allah Ta'ala berbahasa dengan orang ahli syurga ni. Dan Allah Ta'ala berkata-kata bila mana dia kehendaki. Ini benda yang diisbatkan oleh ahli ulama ahli hadis semisal Imam Bukhari. Kita pun ya, dalam masalah ni saya pun cenderung kepada pandangan ulama Hanabilah ataupun Salafiyah ataupun ulama ahli hadis ya, yang mana mereka mengatakan bahawasanya Allah Azza wa Jalla berkata-kata dengan huruf dan suara tetapi tidak sama dengan makhluk. Ini benda yang kita kena terima. Berlaku perbezaan pandangan di kalangan ulama-ulama mazhab akidah ni. Ada yang mengatakan Allah berkata-kata bila dia nak dan bila dia kehendaki, yang tak sama dengan makhluk, dengan huruf dan dengan suara. Ada yang kata tak, Allah Ta'ala punya kata-kata sejak azali, tidak berjuzuk, tidak bersuara, tidak berhuruf. Ini adalah golongan Asy'ariyah dan juga Maturidiyah yang tuan-tuan doa aminkan dalam khutbah Jumaat tu. Tetapi ulama al-hadis semisal al-Imam al-Bukhari, mereka tidak terimalah. Kerana itu memang falsafah. Yang mana kita semua percaya selama ni bila Musa dengar kalam Allah, Musa dengar betul lah. Memang Allah lah yang berkata-kata dengan Musa tu. Kan? Bila Allah Ta'ala kehendaki. Jadi ini semua adalah perbahasan akidah. Kalau tanya pada saya cenderung pada pendapat ulama ahlul hadis Allah Ta'ala berkata-kata seperti mana yang dia kehendaki dan tidak sama dengan makhluk. Wallahu Ta'ala a'lamu bis-shawab. Jadi saya tengok kalau ada soalan ataupun komentar, saya lulukan. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Saya nak tanya, kan ada hadis ancaman Nabi SAW tentang larangan buat suatu dosa hingga Nabi kata diharamkan syurga. Tapi saya ingat doktor kata kalau kita masih ada iman, kita tetap akan dimasukkan ke syurga walaupun ke neraka dulu. Dan ada orang kita yang kata semua orang Islam akan ke syurga walau sebesar mana pun dosanya. Takkan ada seorang pun orang Islam di neraka. Jadi macam mana sebenarnya nak faham hadis yang ada pengharaman syurga ni? Okey. Memang ada dalam hadis Nabi SAW sebut syurga diharamkan. Syurga diharamkan pada orang yang buat sekian-sekian. Ataupun tidak akan masuk syurga orang yang buat sekian-sekian.
Contohnya kan, macam Nabi kata sinfani min ahli nar lam arahuma, dua golongan daripada ahli neraka yang aku tak pernah tengok di zaman ni. Nisaun kasiyatun ariyat, sorry, qaumun ma'ahum siyatun yadribuna bihan nas, satu kaum yang pegang cemeti yang pukul manusia, iaitu golongan yang menjadi macai pemerintah yang zalim. Kemudian satu lagi, perempuan yang berpakaian tapi telanjang. Ma'ilatun mumilat, mereka ajak orang untuk buat maksiat macam mereka dan mereka jalan lenggang-lenggok. Ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah, kepala mereka seperti sanggul unta yang condong. La yadkhulnal jannah, mereka tak masuk syurga, tak cium bau syurga pun. Macam mana ni? Para ulama seperti Al-Imam Nawawi rahimahullah, dia menghuraikan hadis mengharamkan syurga kepada sebahagian dosa ni, dia begini ya. Kita kena letakkan asas dulu. Orang yang tak Islam, orang yang mati bukan di atas iman, mati kafir, kekal dalam neraka. Orang yang mati dalam keadaan dia beriman, dia berada di bawah kehendak Allah. Maksudnya, kalau Allah Ta'ala nak selamatkan dia, kan, Allah Ta'ala boleh selamatkan dia. Kalau Allah Ta'ala nak azab dia, boleh azab dia. Tapi, keadilan Allah, Allah Ta'ala timbang dulu. Timbang amalan, berat belah baik, masuk syurga insya-Allah. Berat belah jahat, Allah Ta'ala boleh pilih. Mengikut kehendak Allah, kalau Allah Ta'ala nak azab, boleh. Nak ampunkan pun boleh. Bila Nabi kata diharamkan syurga ke atas alan yang mengkufurkan dia, maksudnya mengeluarkan dia pada agama, contoh macam murtad, haramlah ke atas dia syurga. Betul. Itu memang dia tak akan masuk syurga lah kalau dia mati dalam keadaan murtad, kerana iman dia tak ada. Tapi kalau amalan macam tadilah, tak tutup aurat dia, ataupun tak tutup aurat dengan sempurna, taklah sampai kepada tahap kafir. Jadi macam mana haram syurga ni? Ada dua takwilan. Takwilan yang pertama, dia menjadi kafir dengan dosa tu bila mana dia menghalalkan benda yang haram. Benda yang haram, kita buat dosa. Tapi orang yang menghalalkan benda, orang ubah hukum. Solat wajib, tak solat dosa. Kalau seseorang tu, dia mengaku solat tu wajib, cuma dia tak solat, dia dosa besar. Tapi kalau orang tanya dia, kenapa tak solat? Solat bukan wajib, solat ni makruh. Kafir dia. Kekal dalam neraka kerana dia telah menjadi kafir kerana dia percaya dosa yang dia buat tu hukumnya halal, sedangkan benda tu dosa. Itu pertama. Yang kedua, diharamkan masuk syurga dalam keadaan dosa itu masih ada dalam jiwa dia. Maksudnya ada takwilan lah, dia haram masuk syurga sehingga dosanya itu dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama ada Tuhan ampunkan dia dengan timbangan belah baik dia banyak, ataupun masukkan dia dalam neraka dulu sehingga dosanya lebih ringan daripada pahalanya, kemudian baru dia masuk syurga pula. Itu di antara takwilan yang diberikan oleh para ulama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa pandangan Ustaz kepada Ustaz Rasul Dahri dan Ustaz Idris Sulaiman? Kenapa saya tengok macam tak dekat je dengan Perlis? Kerana beberapa pandangan mereka memang tak sama. Jadi kita berlapang dada dan kita buat dakwah masing-masing lah. Cuma setakat yang saya tahu, mereka ini masih lagi tak suka kepada bid'ah, tak suka kepada syirik dan khurafat. Itu kebaikan yang ada pada mereka lah. Walaupun saya adalah beberapa perkara yang saya tidak bersetuju dengan mereka. Okay? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Salat qabliyah, salat sunat qabliyah asar berapa rakaat? 2 atau 4 yang lebih tepat dengan sunnah. Kedua-duanya ada. 2 boleh, 4 boleh. Kedua-duanya ada hadis. Kalau boleh buat 2, buat 2. Kalau boleh buat 4, lagi baguslah. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Apa pandangan doktor? Ada seorang rakan yang cukup partikular bab makanan halal sampai akan bertanya setiap kedai yang dia pergi makan,
serta halal dia jakim. Dalam masa yang sama dia perokok tegar. Bagus bila mana dia jaga bak makan nak cari yang halal. Itu bagus. Cuma bak rokok tu haram. Kena betulkan dia, sedarkan dia. Hang ni bab lain bagus. Bab makan hang jaga halal haram bagus. Tak ambil benda haram, ambil hanya benda halal, cari yang halal bagus. Tapi kalau berhenti rokok lagi bagus. Kena cakap itu kat dia. Soalan kedua saya pernah menuntut ilmu dengan seorang asatizah pada mazhab Hanafi, tapi beliau dah meninggal. Jadi boleh Dr. syorkan asatizah yang mengajar mazhab Hanafi? Yang boleh mengajar mazhab Hanafi ni pun tak silap saya, Maulana Asri di Kelantan. Dia bagus juga sebab dia belajar India tu. Saya pun ada belajar sikit-sikit lah. Cuma taklah pakar. Lagi satu, Kuib tak ada buat online class untuk orang bekerja ke doktor? Nak masuk tapi saya kena kerja. InsyaAllah dalam proses. Kita akan buat PJJ, ODL. InsyaAllah kami jangka paling awal bulan 9 tahun depan. Doakan. Dan tuan-tuan, saya nak beritahu. Ini rahsia. Hanya dalam kelas ni je. Tuan-tuan jangan beritahu orang. Nanti saya akan masyhurkan. Kuib lepas ni dah tak ada. Kuib lepas ni dah tak ada. Kenapa tak ada? Kerana dia akan jadi universiti penuh. Universiti Islam Antarabangsa Tuanku Syed Sirajuddin. Nama dia Uni Siraj. InsyaAllah tak lama lagi kami akan naik taraf. Tuan-tuan, terima kasih banyak. Tuan-tuan selalu sokong Kuibs. Kalau tuan-tuan nak tolong lagi, boleh bantu kami untuk infak di wakaf Jamalullah, wakaf tunai yang akan digunakan dividennya sahaja. Pokok kekal dalam tu, dividen je kami akan gunakan untuk program-program akademik, program ilmu. Kita pun nak buat debat banyak, nak buat debat, nak buat dialog, macam-macam benda nak buat daurah. Jadi kalau tuan-tuan terus menyumbang, insya-Allah kita akan mempunyai dana yang kuat dan dividen saja kita akan belanjakan untuk program-program sunnah, insya-Allah. Nak tanya doktor, kalau imam kalau solat berkenaan bersama imam subuh, maghrib, isyak, ketika imam baca surah, kita kena dengar atau baca surah Fatihah? Okey, ini khilaf di kalangan para ulama. Ulama berbeza pendapat dalam masalah ini, ya. Ulama berbeza pendapat dalam masalah ini, yang mana sebahagian ulama mengatakan, ya, sebahagian ulama kata um, ini Hanafi, dia kata tak perlu baca. Dengar je imam baca. Hambali dan Maliki kata kalau imam baca kuat, kita dengar. Kalau imam baca slow, kita baca. Mazhab Syafi'i kata imam baca apa pun, ya, imam baca apa pun, kita wajib baca Fatihah. Berdasarkan kepada ayat hadis Nabi SAW, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat yang sah bagi mereka yang tidak baca Fatihah. Saya cenderung pada pendapat Al-Imam Syafi'i dalam masalah ni. So kita baca Fatihah, lepas tu kita dengar bacaan imam. Ya. Baik. Ini ada satu soalan.
Salam Ustaz. Waalaikumsalam. Dalam Quran banyak kenyataan dosa. Banyak kenyataan tentang orang yang melakukan dosa tak masuk syurga atau diazab jika dia mati dalam keadaan dosa. Tapi jika bertaubat Allah ampunkan. Bolehkah ini dapat menjelaskan hadis tadi? Maksudnya kalau seseorang itu dia banyak buat dosa, tetapi sebelum mati dia bertaubat dengan taubat yang nasuha, Allah Taala terima taubat dia dan dia akan masuk ke dalam syurga. Tapi adakah dengan taubat itu memadamkan semua catatan dosanya yang telah ditulis dalam catatan amalnya? Khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan dipadam terus, ada yang mengatakan tidak dipadam, ada yang kata dia akan tengok dulu di akhirat kemudian baru dipadam. Nampak pandangan yang ketiga ni selari dengan hadis-hadis yang ada dalam masalah ni. Sebab kita dah baca hadis bitaqah sebelum ini dan kita juga dah baca hadis berkenaan dengan hadis 40 apa atbi'is sayyi'atal atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa atbi'is sayyi'atal hasanah. Ikutilah bagi setiap kejahatan tu dengan kebaikan supaya kebaikan tu dapat padam. Tapi ada juga dalam hadis yang mana Allah Ta'ala yang mana Nabi SAW mengatakan orang yang berada bila pergi ke padang mahsyar dia kata apa? Amiltu asya'a lam ajidha hahuna. Aku ada buat dalam dunia tu benda-benda yang aku tak nampak dekat dalam catatan amal aku ni. Menunjukkan memang akan dipadam lah. Akan dipadam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Perempuan solat maghrib dan isyak suaranya dibesarkan ke tak? Tengok keadaan. Kalau di tempat dia nak salat tu untuk maghrib dan isyak tu tidak ada lelaki yang ajnabi, tidak ada lelaki yang orang kata apa bukan mahram dia, bukan suami dia, maka dia angkat suara dia. Tapi kalau ada lelaki direndahkan. Lelaki ajnabi lah, lelaki yang bukan suami dan bukan mahram. Doktor, kalau perempuan jadi imam perlu ke keadaan suara sama macam tadilah. Kalau tidak ada lelaki ataupun ada lelaki yang halal untuk perempuan tu, suami ke, mahram dia ke, dia boleh angkat suara. Tapi kalau ada lelaki lain yang dia halal untuk nikah dengan lelaki tu ataupun lelaki tu bukan mahram dia, bukan suami dia, dia rendahkan suara dia. Saya ada ikut Ustaz Rasudahari dan Ustaz Idris Sulaiman. Saya tengok mereka macam ulama Saudi je pandangan mereka. Ya, sebahagian daripada pandangan mereka tu memang mengikut Saudi. Okey, tu je tuan-tuan yang saya boleh jawab. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain masa. Kalau ada soalan-soalan yang saya tak sempat jawab tu, saya mohon maaf. InsyaAllah kita jumpa di lain kali. Kalau ni ada tanya lagi. Adakah kuliah kisah gaib ni boleh diadakan setiap minggu atau sebulan sekali ke? Biasanya kita buat 2 kali sebulan. InsyaAllah tuan tunggu dia punya notification daripada Tafaqquh Fiddin. Terima kasih banyak pada semua yang hadir. Terima kasih banyak pada Tafaqquh Fiddin yang menganjurkan kuliah kita. InsyaAllah kita berjumpa lagi lain masa. Saya mohon maaf kasabah silap kata. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.